Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu, jadi hari ini saya nak tanya beberapa soalan tentang kesihatan dan keselamatan kanak-kanak di TASKA ni. Jadi pertama sekali, bagaimanakah cikgu memastikan keselamatan kanak-kanak ni semasa menjalankan aktiviti di dalam dan juga di luar bilik belajar? Okey, mula kami akan pastikan kawasan aktiviti tu bebas daripada segala objek-objek yang bahaya lah, yang tajam seperti kaca, pisau ataupun penggunaan objek yang kami gunakan tu, contohnya macam kami ada buat makanan, ada mainan masak-masak, dan pastikan mainan yang digunakan itu tidak rosak ataupun tidak ada yang patah apa, untuk pastikan kanak-kanak tidak akan cedera lah. Dan pastikan mainan itu juga kami akan sanitize setiap minggu. Sebab kanak-kanak kan secara jujurnya kanak-kanak kan memang akan suka guna semua diri diorang kan nak makan. Jadi kami akan pastikan semua tu lah. Jadi kedua, apakah langkah yang diambil sekiranya berlaku kemalangan atau kecemasan yang melibatkan kanak-kanak? Okey, mula kami akan pastikan dulu tahap kecederaan. Sekiranya tidak terlalu serius, jadi cikgu akan buat keselamatan awal lah, ubat ke, siapa ubat ke apa. Second, kalau kecederaan itu terlalu serius, kami akan terus membuat panggilan kecemasan dan kami akan inform ibu apalah tentang kecederaan kanak-kanak. Maksudnya, bagaimana pula cikgu pastikan kebersihan persekitaran pelajaran ini dikekalkan bagi menjamin kesihatan mereka? Okey, untuk kawasan pembelajaran kanak-kanak pula, kami akan pastikan setiap hari kami akan membuat pembersihan secara berkala lah. Kami akan selalu mengelap tempat-tempat pembelajaran tu dan pastikan kawasan tu sentiasa selamat untuk kanak-kanak gunakan. Jadi kalau macam mana pula cikgu membimbing kanak-kanak ni mengamalkan penjagaan diri dan kebersihan diri mereka? Firstly, cikgu akan tunjukkan dulu teladan yang baik, macam mana cara untuk menguruskan diri, rutin harian, dan kami juga akan membimbing kanak-kanak untuk melakukan rutin harian setiap hari lah, sampai kanak-kanak boleh melakukannya. Orang masuk dah. Ya, daripada hari pertama itu memang kami akan membimbing kanak-kanak. Mula cikgu akan membimbing dulu, lama-lama kami akan minta kanak-kanak cuba buat sendiri. Seterusnya, apakah prosedur yang perlu dipatuhi oleh kanak-kanak ni bila mereka tak sihat tapi mereka berada di TASKA? Okey, first kita tengok macam ni dulu. Sebab kadang-kadang kanak ni dia dekat TASKA baru mereka kami kenal pasti tak sihat. Bila masa berada di TASKA baru tidak sihat, kami akan asingkan dulu, membuat pengasingan dengan kanak-kanak lain yang sihat, sehingga ibu bapa kanak-kanak yang tidak sihat ini hadir untuk menjemput kanak-kanak. Second, kami akan setiap pagi semasa kanak-kanak hadir ke TASKA, kami akan membuat kami akan cek kesihatan kanak-kanak, suhu. Lepas tu kami akan tengok juga keadaan mereka sekira kesihatan. Macam contoh sekarang ni kan macam TASKA kan kita tak boleh nak kontrol penyakit berjangkit contoh. Macam itu memang satu cabaran untuk cikgu-cikgu TASKA lah, sebab kita tak dapat nak kontrol. Jadi setiap pagi apabila kanak-kanak hadir, kami akan cek dulu diorang punya fizikal, and then diorang punya suhu macam mana. Sekiranya ada tanda-tanda kanak-kanak yang kena chef MD ataupun campak, kami akan minta mereka pulang untuk buat untuk mereka pergi ke rawatan lanjutnya. Ya, rawatan lanjut. Okey, yang terakhir. Apakah pada pandangan cikgu, apakah cabaran utama dalam mengurus kesihatan dan keselamatan kanak-kanak di TASKA, serta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi cabaran tersebut? First, risiko kemalangan lah. Risiko kemalangan ni memang kita tak jangka. Sebab kanak-kanak ni dia sekejap je tiba-tiba jatuh main apa. Jadi first, kalau risiko kemalangan ni kami akan pastikan kawasan TASKA dalam dan luar, tempat kanak-kanak main tu tak ada objek-objek yang berbahaya lah. Second, kalau cabaran yang kedua pula adalah macam saya cakap tadi, penyakit berjangkit. Penyakit berjangkit. Jadi cara untuk kami menghindari ataupun mengatasi masalah ini adalah dengan kami akan pastikan kanak-kanak akan sentiasa sihat. Kanak-kanak cek fizikal, sebab kami pun kat sini ada buku log harian kan. Kat situ nanti kita akan nampak, cikgu akan nampak kanak-kanak ni hari ni macam
macam mana dia orang punya emosi, macam mana mereka punya suhu kesihatan. Sekiranya ada tanda-tanda macam cakap tadi, ada tanda-tanda ke arah penyakit berjangkit, kami tidak akan benarkanlah masuk. Itu antara cabarannya. Ya, betul. Terima kasih, Kak. Sama.